Pagi-pagi ku berjalan menuju ke tepi pantai, bawa joran di tangan, bersemangat memancing ikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okey, hari ni aku turun mancing geng. Dah lama dah aku tak mancing. Disebabkan kamera GoPro aku ni aku order baru je sampai. Okey lagi. Ayam tengah naik pasang geng. Jadi tanpa buang masa lagi, jomlah kita mancing. Okey, pada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe, like and share. Yang dah lama dalam channel aku ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur korang. Okey geng, aku nak cepat-cepat geng sebab ayam tengah naik pasang geng. Okey. Pasir halus di bawah kaki, laut biru terbentang luas. Di tebing batuku berdiri, lambas adjusting memandang jauh, menanti tanda di air tenang, kesabaran membawa rezeki. Kongsikan ilmu di mana-mana, dari pasir ke batu, berbagai teknik kita pelajari. Ikhlas berkongsi untuk semua, surf casting lama sejuga dasar. Mari bersama kita mengkongsi. Umpan sederhana pun membuahkan. Okey geng, sambil tunggu ada joran tuduk, sambil ada ketukan ikan, aku nak bagi tahu setup aku. Okey, ni rod aku guna Haji King Atom Surf. 15 kaki. Lepas tu reel aku guna yang baru ni Active Cast size 1080 geng. Kalau macam joran Azmi punya dia 1120. Dia punya spool tu dalam sikit. Ini aku guna tali daripada Sea-Night apa entah, Poseidon ke kata silap aku. Ada dua jenis, satu Sea-Night Monster, ini Sea-Night Poseidon. Murah sikit tali ni geng. Sulam 4. Aku ambil ni 37 LB ke 30 lebih ke atas LB lagi. Ngam-ngam masuk. Tali nipis ya. Ni Active Cast. Ni tali size 300 meter. 300 meter pun tak penuh lagi. Mungkin dalam 500 meter boleh penuh tali lagi. Syok geng. Kalau bagi pemula ke ataupun nak upgrade spool, boleh ambil ni. Dalam nampak dia punya berat 700, dekat 700 lah, 600 lebih. Tapi sekali kalau kita nak lontar dia tu kan geng, memang best lagi. Dia ringan je. Aku pun tak tahu nak bagi tahu macam mana. Memang ringan lagi. Tapi kalau ikut betul berat dia ni 600 lebih. Tapi tak rasa pun berat dia. Okey lagi. Itu je yang aku nak kongsikan. Okey, link pembelian, siapa berminat, mana tahu nak tengok joran aku ni ke, reel aku ni ke, tali ni ke, boleh tengok di deskripsi di bawah. Okey geng, semoga ada manis-manis. Apa ni? Coba strike. Macam ada striking.
Harap ikan laut, geng. Kenapa tu? Pusing-pusing. Gelama. Oh, syukur geng, gelama geng. Alhamdulillah geng. Gelama pertama geng. Anyer dari Oh, syukur. Baru je aku balik. Banyak ikan sana depan tu geng. Oh, tu dah. Oh, kalau umpan aku lagi ngam. Pakai udang mati. Ikan aktif tu. Wah, ada kedak ni. Lucut kan? Ada. Oh, syukur geng, lama lagi geng. Alhamdulillah. Lama kedua. Lama taring. Saiz dia pun sama. Rekor lagi. Wih, besar sikit. Tapuk di sini letakkan. Kita try umpan jauh sikit. Terus suruh patuk ni. Oh. Lama tu. Banyak aku rasa depan ni.
Kalau tak ada ombak, kalau tak ada ombak ni lebih senang rasa ni. Kena. Kena tu. Kena. Macam kena, macam tak kena. Kita tengok. Ini umpan aku terlalu besar. Macam tak ada lagi. Kena geng. Ya ada. Ada geng. Syukur geng. Kena lagi geng. Kena lagi. Reel baru dah hanyir geng. Tak sempat off kamera. Dia dah makan. Dah boh dulu. Saiz pun saiz sedap goreng. Pakai ekor geng. Bismillah. Okey. Kita tak payah stand dulu. Kita try. Atau betul-betul dia di depan ni. Kita tengah. Kita tinggal sentak je lagi. Tunggu kejap. Kalau dia tak ada, baru kita stop. Okey. Stand dulu. Oh, patut lagi ni. Oh, kena. Alah. Sayang. Kalau aku tak stand tadi kena dah kali. Kita tengok ni ada ke tak. Banyak depan tu. Cuma ada berat-berat dia. Harap mengena lagi. Tak umpan aku pun tak banyak lah. Cuma ada. Dah lama ni kalau patu kena halang je. Kuat betul dia punya patu. Tak kena lagi. Ya ada. Syukur geng. Ada lagi. Oh patutlah dah kecil sikit. Syukur geng. Syukur. Pagi-pagi ku berjalan menuju ke tepi pantai, bawa joran di tangan, bersemangat memancing ikan. Di pasir halus ku melontar, surcasting jauh menembus ombak. Pasir halus di bawah kaki, laut biru terbentang luas. Di tebing batuku berdiri,
Ikan dia tak ada dah. Syukur geng. Kali ni macam kena geng. Hai, sayang. Tak boleh duduk jauh geng. Kena sentak juga. Tak tahu kena ke tak. Lentuk-lentuk joran aku tadi. Arah lekat lagi. Ada geng. Ada lagi geng. Tambahan geng. Syukur. Umpan las-las geng. Strike bertubi-tubi hari ni geng. Syukur Alhamdulillah. Tinggal umpan las geng. Ngam-ngam ikan tu banyak di situ pun. Okey geng, kita stand dia geng. Sekarang dah jam 9:11 minit. Aku datang tadi 6 lebih, 6.30. 3 jam je geng. Kalau rezeki. Strike lagi geng. Dua orang tunduk tadi geng. Allah, macam tak kena je. Ui, kalau umpan banyak ni. Kemarin aku bawa umpan banyak. Anak ikan je makan. Oh, ada geng, ada geng. Dia je geng. Syukur geng, Alhamdulillah. Umpan terakhir pun ada manis. Memang ada rezeki. Ui, macam boleh pakai lagi umpan ni. Selamat lagi umpan aku. Pasir halus ku melontar jauh, surf casting menembus ombak bergerak, menantikan tanda. Okey lah kawan-kawan, umpan aku ni pun tinggal live dah. Tapi macam aku rasa dah habis dah. Sebab tadi ada patuk dah. Okey, aku nak balik dah. Syukur Alhamdulillah geng, hari ni ada manis-manis ni. Tengok ikan yang aku dapat geng. Tengok berapa ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor geng. Syukur Alhamdulillah geng, rezeki hari ni geng. Reel baru dah hanyut lagi. Syukur Alhamdulillah. Okey lah geng, jumpa di video akan datang. Tengoklah mungkin di mana lagi aku nak mancing lagi. Okey, Assalamualaikum.